Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kalinya tungku telefon Wahabi boh. Pakak PC pihak naitem telefon. Guna diangkat le inarayan. Inarayan tapi pegah habayan. Diancam guna nyo kuteh telefon. Diangkat kira-kira di. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Betul, Kiban. Biji reman tak kah kapakat telefon ke? Ay, napenting macut ayo. Napenting macut bah dengan lami. Berayatu berapa mm. Penting macut bah ini malam ni. Apa yang penting tak kah pui nak dah? Jadi tu yang tanya tadi awak Wahabi. Semua dah kan Wahabi. Hai. Nyan katanya, kita ambil masalah Wahabi yang lain. Maka kutanya maka kah tiga maka kah dengar PKP ayah Nabi menan BBO kai PDA tiga maka Mau kalau menurut yang tak kerja sekarang juga FB yang apa FB menurut kan kematian menurut ada sini awak kamu pun dah lah. Nak aku kamu memang yang betul dan pokoknya mengiman kah? Apa? Menurut kamu kah betul menan lagi KPI status FB kah? Kah betul menan kamu kau mengiman kah? Pena betul lagi nyanle hai nara bangai hai. Sika fikir ngau dak ka fikir le. Pena betul bab lagi nyanle. Hai lagi kapegah ni. Bawa dalil kuno. Nah dalil kuno. Nah kamu kamu hanya dalil kuno. Sebabnya kamu yang adalah bid'ah kuno. Pastai hana dalil kunut. Nah, dalil kunut hai nara bangai. Nah. Nabi pernah ke pubut masalah dalil kunutnya. Hai dik naram tua. Bu bahagia aku dip kah bagah ke mati. Belele. Ikah asli ikah umpane le juk terkecak dak habakah berani dah ke telefon ke malam Jumaat pausa pakak PC pihak nak katim. Kena kelan wajah kah pu wajah bui pu wajah daeng pu wajah gelantu kah? Umpane kah? Hai, tak menanda lah. Kau orang dia. Orang dia. Kau orang kafa. Orang kafa tadi. Reman ke? Kapreh dia lewat dia tengok. Kapreh aku. Pak yang kapreh dia nyampat. Tak mentong tengok. Dipat kapreh. Anak pilih tepat. Kok dia kapreh mentong tengok. Dia lewat tak dia kapreh tengok. Je hanam daleh nyan. Haman tak pokok je ketanda ada Honda ke picture merah. BL je hana tinggal le ke. Hana tinggal le tak BL. Picture warna merah. Picture merah. Picture merah. Kapreh nompak, kapreh nompak, kapreh je ke? Menyenak kah? Kapegah tengok petang kau. Kak beres? InsyaAllah menyuhan tak perah langan ke kuah 2 orang sekolah puasa. Tengok pegah punya kau kah kapegah tengok. Kak beres? Telefon ke mak aku play kain. Baik le, tapi si dia 3 orang. Baik raya tak abah kan anak. Kau nyambut lun. Kau soal nyambut. Bebek soal nyambut. Pakat PC je mengiduri wajah kah tak apa wajah taun. Hai, jadi yang permasalahan kamu nak kena kamu pun. Tu yang memasalahkan kah? Hai nara taun hai. Kibam bet tak nak le hai. Awak kah le. Pakat mendebat awak kah nak awak katim. Ijo surat le ulama dalam tu yang mudu ayu putepat entahlah agama nak katim. Kiban bet tak nak le. Hukum dibalik-balik. Apa yang boleh hukum? Jadi masalah kematian ni masalah diarah mayit. Nyempung yang kaya matinya diarah tu kan. Diarah mayit nak dalil. Tak dalil mas.
Gimana dari Rasulullah pernah dia berdoa bak kuburan? Hai orang yang akan meninggalnya kau hana ni nyawa. Jadi orang yang akan nyawa pak dengar dan sedangkan badannya yang bergerak ni. Bukan aku tanya Mbak Kah yang pada tak kirim doanya ke mayat pun Allah Taala tak kirim nyalai. Hai tanya tak kirim ke Allah Ta'ala lah. Ada jadi kita tanya untuk kita mendoakan untuk mayat lagi tak mayat pun tak pegah ke mayat ke ai mayat tak pegah mana. Lagi wak pegah, lagi wak pegah ai mayat. Kita andai kita tanya tengok bapak kamar buka wak jauh menyo. Mai dengar je mentang. La ilaha illallah tinggi bangai lagi gating hang nampak talo kahai gamhai. Mayatnya dengar tu tanya hai dungku hai lempang. Tu mat tanya nak dengar tu mayatnya. Kah yang mati nyampu dia tanya mak kah yang mati nyampu ke? Yang mati jasad. Jadi roh nak mati. Adanya mati. Ya. Gimana cara le jatak mati roh mati? Nya payah kajak beut lom kah le bai Farhan. Payah ke tanya lom bang Farhan yang mati nyampu bang Farhan roh ataupun jasad boh? Buka. Anda boh kai le. Oh ke kena tiga. Lu hang simong ke apa? Kakun oh dia tiga le. Hang ku simong lu apa mana? Alah oh juga kun. Nak ikut dah awak apa pegah pegah mana mendekat pergi hukum doa ada dalam hukum mana. Pak dah pergi le hai gam. Pak dah pergi le hukum ro le. Cika fikir le kamu mau buat dalam kitab. Nah dari dalil kitab kuning macam dung kamu buat. Bahkan gunung-gunung kitab kamu buat. Pak mandu pegah mata lau letak kimayat Pak tadi panggil tak apa pegah. Lagi tak apa pegah. Kah kitab mahli ke duri le? Ha? Kitab mahli ke duri? Duri. Kibahi kitab mahlinya. Hai lagi kita sih. Kiban juga pegah. Hai kita nikah dah mani ya. Ya engkah kibahi kitab mahlinya. Kita nak pegang kita mani kita lagi kita nikah kita kita ke. Kiban cara kata pul kitab mahli. Sedangkan awak akah mantau akah paharum buat kitab mahli. Bukan bangai dah. Ha? Oi. Bukan bangai dah. Hai berkah nyo. Jadi lagi nak pegang no. Pun pegang. Anggalah amun nak awak dia. Kiban bet dah tenak le hai sedangkan ayah Nabi untai pekape. Kiban bet dah tenak hai gam mapali hai. Ciunya mesti ku pekape ku aton waka kunci ron kiban bahasaan ron. Ha? Cik kau tahu pergi kau le. Kamu kan lagi ajaran roh kamu. Jadi kau campur awak kah? Lah ilah oh hana habis-habis bangai kah gam hai. Mutano bangai kah gam. Jadi menung, kamu kena ajaran roh kamu. Jadi pokoknya kau campur awak kah? Kamu kena ajaran roh. Ajaran awak kah? Ajaran tak unitak iklan tu. Buka. Jadi lagi kamu lagi ajaran awak kamu. Lagi mulai kamu ya bermusir cik. Yang kena waktu tu di masjid lagi ti Farhan lagi ti Arisnya lagi yang hitam kuningnya kena janggut lagi janggut tak unitak iklan tu kan. Kan? Nya awak mamat boh tok udih hanai jabut kah talah pengikut kah. Padahal jika dengar ke lau perang. Kah katui Abu Ya Mudawali Khalidi dan tak pernah sejarah haji. Abu Ya Mudawali Khalidi pun aku terima lewat. Cikon tu tak tegak dia mengaitak iklan tu. Makanya Jadi to hebat Abu Ya Mudawali Khalidi dengan ti parahan buinyang tanya bakah. Kau kata ngapkah ku abdia katui ulama ina mendung. To hebat. Uduri amal. Angkat tanya to hebat dua ke. Hanya Ciman dia Abu Ya Mudawali. Nyang kak ngakui kan? Ada kamunya ada daripada Abu Ya yang ke Muhammad. Yang kenyang yang berdoa haji betul. Yang kadang lagi urelun Farhan kadang. Ku ikutlah.
Yang kenyan talah ka ikut nyan hai narahai, salah ka ikut nyan. Si ka fikir ngau tak boh ka fikir nak bek ngulai ka fikir ngau tak boh ka fikir. Hai là kamu có mình nàng kamu mà cái kamu là chỉ cứ đi go đi bắp nhà. Yang kenyan hukum yang dibit lai parahan nyan talah. Jihad hai ka ketui Wahabi lai, Wahabi terbagi dua hai gam hai. Nah Wahabi dia membenarkan dirinya sendiri. Nah Wahabi dia itu membenarkan dirinya sendiri menyalahkan orang lain. Yang palingnya membenarkan dirinya sendiri menyalahkan orang lainnya yang tak palih. Lagi contoh si parahnya. Ada roh nak betul ya tagap talah. Kemamudakah kekot doktor bakah bangai. Jadi waktu ikut Abu yang Mudawali. Apa? Jadi ada waktu ikut Abu yang Mudawali. Ya jelaslah. Jadi yang lagi Farhan banyak talah. Jelaslah talah. Dibambek talah teman. Hai tanyo hai nara hai urang barat selatan ni nara. Abdia Aceh Selatannya lelah Sabah nek tanyonya. Taturi mandung urun turi so Abu yang Mudawalinya. Tetakan si parahannya pajal lahir jika fikir kah. Ya. Yang fikir ya. Tiga gong ngau tak apa kau fikir. Aku fikir ni yang mana ni orang telepon kau ni. Telepon ron yang dia mengganggu jemaah. Kai pemati dia tak ngunyan. Yo jika pada pegamnya yo. Koi mai. Ayah. Nyan bang contoh-contoh Wahabi tunggu. Berani telefon tak pakak biasa hai tem. Hai cah rayo. Gai ayah Nabi pekape yang wakah ikut ju bui-bui mana-mana ikut laju. Wate ke tenak ke Wahabi wakah benge. Sebenarnya ke yang tenak nak tak pala ake menamupung aron mandum. Hana cara tenak wate dah pegah dalil hai dengar. Maka haji hasil arah hai menduah pemandum wate lun temunaknya bukan berarti ilonyo adalah harga nyandro ku memang benci tak ku kalau Wahabinya. Betul benci ke ku kalau. Agak ungkong itak gelanda. Nya kai pemati. Pakal le yo tu pegah Abu yang Mudawali beno. Ni pakak prai ke dah dia tengok nyan tunggu-tunggu yang dia tolong tengok. No sedot ni pegah naranya Abu dia. Dia home tebah nak tak dapat cik nyan. Jadi ada wajah tatan nak doa cik nan. Sebab Wahabinya tak kumpal tu je. Nyon nomboi balik tamong nak telefon. Tu ciku telefon lah nak bunga hanatif belum. Sebab malam baru lih telefon ku telefon lah dengan nombornya hanatif le. Ni tak jadi nombornya tu hanatif le je. Ana ada orang pegah apa hai nunggu. Tek beno ke hilai insya-Allah menyana umur halangan pernah tengok dah sambung dema gure bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.